Kes pertama berlaku di Ohio pada tahun 2016. Seorang lelaki masuk ke sebuah bank dengan niat merompak. Dia menyerahkan sekeping nota kepada cashier dengan harapan bank akan menyerahkan wang tanpa banyak soal. Tetapi kesilapannya amat besar. Nota tersebut ditulis di atas borang rasmi daripada tempat kerjanya sendiri. Pada borang itu tertera nama penuh, alamat, malah nombor telefon. Cashier tetap menyerahkan wang kerana prosedur keselamatan. Namun apabila laporan dibuat kepada polis, siasatan menjadi terlalu mudah. Pihak berkuasa hanya perlu pergi ke alamat yang tertera di nota tersebut. Perompak membuka pintu dalam keadaan terpinga-pinga dan akhirnya terus ditahan. Kes ini dianggap antara rompakan paling mudah diselesaikan dalam sejarah polis Ohio. Di Norway, seorang penceroboh memasuki kediaman ketika pemiliknya tiada di rumah. Dia tidak hanya mencuri, dia makan, mandi, membasuh pakaian dan kemudian berehat di sofa empuk ruang tamu. Kegiatan yang sepatutnya dilakukan secara tergesa-gesa bertukar menjadi sesi bersantai. Ketika tuan rumah pulang, penceroboh itu masih lena, tidak sedar langsung kehadiran pemilik sebenar rumah. Polis dipanggil dan tiba tidak lama kemudian dan individu tersebut ditahan dalam keadaan baru bangun tidur. Tiada usaha melarikan diri, tiada penafian, hanya rasa terkejut kerana ditangkap ketika sedang berehat. Kes ini tercatat sebagai antara rompakan yang paling santai tetapi paling bodoh pernah direkodkan. Di United Kingdom pada 2019, seorang lelaki bertindak melarikan diri sebaik melihat anggota polis sedang meronda. Keputusan itu membawa padah. Dalam keadaan panik, dia berlari tanpa arah dan mencari tempat untuk bersembunyi. Selepas melalui beberapa lorong, dia masuk ke dalam sebuah bangunan besar dengan harapan dapat menghilangkan diri. Tetapi bangunan yang dimasukinya bukan tempat persembunyian. Ia adalah balai polis. Pegawai yang berada di dalam bangunan hanya memerhati dengan hairan sebelum menahannya serta-merta. Lelaki itu sendiri yang menghantar tubuhnya ke dalam premis pihak berkuasa tanpa paksaan. Di China, seorang lelaki cuba merompak ATM dengan cara yang paling mustahil. Dia cuba membuka panel mesin menggunakan kuku, tiada alat, tiada perancangan, hanya ibu jari dan kesilapan besar. Sudah tentu mesin itu tidak terjejas walau sedikit. Kamera keselamatan merakam keseluruhan aksi tersebut dengan jelas, termasuk wajahnya. Lebih buruk, lelaki itu meninggalkan kad banknya dalam mesin sebelum beredar setelah gagal. Polis hanya perlu menunggu identiti itu disahkan. Tidak lama kemudian, individu sama membuat laporan kehilangan kad dan dia ditahan ketika cuba mendapatkannya kembali. Kes terakhir berlaku di Minnesota. Seorang remaja memecah masuk rumah dan mengambil beberapa barang. Semasa berada di komputer pemilik rumah, dia membuka Facebook, log masuk ke akaunnya dan melayari media sosial dengan selesa, seolah-olah berada di rumah sendiri. Selepas selesai, dia berlalu pergi tanpa log out. Apabila pemilik pulang, identiti penceroboh terpampang di skrin. Hanya dengan satu profil media sosial, polis dapat mengesan lokasi, wajah dan rekod mengenai individu tersebut. Kes ini dianggap terlalu mudah untuk diselesaikan kerana penjenayah sendiri meninggalkan bukti digital yang lengkap.